Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Kali ni saya buat video bersempena dengan Piala Dunia. Ada dua kisah. Dan kedua-dua kisah ni berlaku semasa Piala Dunia. Kisah pertama berlaku pada Piala Dunia 1994. Kisah kedua pula berlaku semasa Piala Dunia 2022. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah yang pertama ni berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Daniel Souza. Daniel Souza ni orang Amerika Syarikat. Macam yang saya bagi tahu awal tadi, perkara ni berlaku pada tahun 1994. Masa tu Daniel muda lagi. Dia pertengahan 30 lah. 34, 35 macam tu lebih kurang umur dia. Daniel Souza ni dia orang biasalah. Dia dah berkahwin dan ada seorang anak perempuan. Hidup dia biasa aja. Dia pergi kerja, dia kerja sebagai seorang kontraktor. Dia adalah seorang yang pendiam. Tak banyak cakap, dia banyak simpan sendiri je lah. Kalau ada apa-apa berlaku, dia simpan dalam hati je. Dia pendam saja. Hidup dia macam tu je lah, pergi kerja, balik kerja. Apa yang membuatkan dia jadi ceria dan bersemangat hanyalah satu. Perkara yang satu ni adalah bola sepak Brazil. Daniel Souza ni suka sangat tengok kalau tim Brazil main. Tak kiralah kejohanan apa-apa. Terutama sekali, of course lah, kejohanan Piala Dunia. Pada tahun tu, tahun 1994 tu, Piala Dunia diadakan di Amerika Syarikat. Lagilah gembira Daniel Souza ni. Jadi sepanjang musim panas tu, memang Daniel Souza ni dia akan follow perkembangan pasukan kebangsaan Brazil. Kalau perlawanan tu diadakan dekat-dekat, memang dia akan pergi stadium, pergi tengok. Sebab sepanjang kejohanan Piala Dunia tu 1994 di USA tu, dia bukan buat dekat satu stadium saja. Ada 9 stadium yang terlibat. Jadi ada perlawanan yang dekat, ada perlawanan yang jauh. Tak semualah Daniel boleh pergi. Lagi satu, Daniel dia tengok juga harga tiket. Kalau melampau sangat, dia tak akan pergilah. Pada kejohanan tu 1994, pasukan Brazil ni dah kalahkan banyak negara. Antaranya adalah Rusia, Cameroon dan Sweden. Sweden ni peringkat semi-final. Bila dah menang lawan Sweden tu, Brazil layak ke final dan akan bertemu dengan Itali. Perlawanan akhir tu akan diadakan di Pasadena, California, dekat Rose Bowl Stadium. Jadi jauh lah dengan rumah Daniel ni. Daniel tinggal dekat Boston. Jarak antara Boston nak pergi ke California tu memang sangat jauh lah. Sekitar 3,000 batu. Ataupun lebih kurang 4,000 lebih kilometer kalau tak silap saya lah. Memang sangat-sangat jauh. Jadi masa tu walaupun dalam hati Daniel ni memang berkobar-kobar, memang membuat-buat perasaan nak pergi menonton secara live pasukan kegemaran dia Brazil menentang Itali. Final Piala Dunia 1994. Tapi nampak gayanya terpaksa dilupakan. Sebab tadilah, sebab jauh. Lepas tu of course tiketnya sangat-sangat mahal. Daniel adalah seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab lah. Dia kena bayar sewa rumah. Lepas tu anak dia yang perempuan tu middle school. Dia sekolah rendah kalau tak silap lah. Jadi banyak komitmen yang lebih penting. Dia tak akan bazirkan duit untuk benda-benda macam tu. Tapi nasib menyebelahi Daniel. Sebab 17 hari bulan Julai 1994 akan diadakan pertandingan peringkat final lah. Antara Brazil bertemu Itali. 16 hari bulan pagi tu, kawan sekerja Daniel yang bernama Peter datang ke rumah Daniel. Masa tu pagi lagi lah. Dia ketuk pintu rumah. Daniel buka pintu. Dia cakap, si Peter ni, kawan sekerja Daniel ni cakap, aku ada satu tiket perlawanan final yang free. Sebab abang aku tak jadi nak pergi. Peter ni ada 2 tiket perlawanan akhir. Abang dia yang bagi tiket tu. Jadi asalnya Peter dengan abang dia nak pergi, tapi abang dia ada urusan lain, urusan yang mendesak lah, yang urgent lah, jadi tak boleh nak pergi. Peter dengan baik hati nak bagi free aja tiket tu kepada Daniel. Maknanya dia akan pergi berdua lah dengan Peter. Bayangkanlah betapa happynya perasaan Daniel masa tu. Seolah-olah bulan jatuh ke riba. Daniel apa lagi? Memang terus setujulah. Daniel pergi bagi tahu isteri dia nama Sandra.
Dia bagi tahu Sandra dia nak pergi selama 2 hari. Nanti lepas 2 hari dia akan balik ke rumah lah. Maknanya pagi tu dia orang bertolak pukul 6 lebih pagi kalau tak silap lah. Pergi ke California, drive dengan Peter, kemudian dah habis perlawanan akan terus balik ke Boston semula. Memang Daniel sangat-sangat excited masa tu. Jadi dia packing barang serba sikit letak dalam beg dan dia terus bertolak dengan si Peter ni naik kereta. Masa dia orang bertolak pergi tu dengan kereta, jam menunjukkan pukul 6.47 pagi. Dia orang dah masuk highway menuju ke California. Perjalanan ni macam yang saya beritahu tadi sangat-sangat jauh. Mengambil masa sekitar 43 jam daripada Boston nak sampai ke California dengan jarak kira-kira 3,000 batu. Jadi masa tu dia orang dah kesuntukan masa sebenarnya. Sebab dia orang bertolak 16 hari bulan Julai pagi. Nak kena sampai dekat California tu kalau boleh sebelum tengah hari. Macam tu lah dia orang punya plan. Simple aja plannya. Jadi memang tak boleh nak berhenti sangat lah. Kalau berhenti pun mungkin isi minyak macam tu je. Jadi masa tu bertukar-tukar driver lah. Sekejap Peter bawa kereta, 6 jam lepas tu tukar pula Daniel pula bawa. Peter boleh tidur. Macam tu lah berganti-ganti. Diorang memang dah plan awal-awal lah. Memang dah pakat awal-awal. Kena sampai dekat Stadium Rose tu, Rose Bowl Stadium dekat California tu lebih kurang tengah hari. Sebab pukul 3 petang 17 hari bulan akan mula kick off. Sepak mula pada 3 petang. Pada mulanya semuanya berjalan lancar. Memang tak ada sebarang masalah. Sampailah pada waktu malam tu ataupun awal pagi tu. Masa tu Peter yang memandu. Daniel tidur dekat kursi sebelah lah. Kursi sebelah pemandu ni. Daniel terjaga daripada tidur. Masa tu Daniel terjaga daripada tidur. Daniel pandang kiri kanan. Dia tengok highway yang Peter bawa kereta ni sekarang ni adalah satu highway yang sangat-sangat lengang. Tak nampak satu pun kereta. Dan keadaan sangat-sangat gelap. Daniel rasa pelik lah. Ada dekat mana pula ni? Daniel pandang dekat Peter. Peter masa tu memang sedang fokus memandu. Tangan pegang steering, mata memandang ke depan dan memang nampak fokus lah. Jadi Daniel tanya Peter, kau lalu jalan mana ni? Lepas tu Peter ni dia dah tengok Daniel dah bangun, dia pun cakap lah, tak ada, aku lalu dekat highway ni. Dia bagi tahulah nama, highway apa. Aku lalu dekat sini sebab katanya lagi laju, lagi cepat sampai kalau lalu ikut jalan ni. Jadi Daniel pandang keluar. Tak lama lepas tu nampaklah satu signboard ni yang tunjukkan nama highway tu. Nama jalan tu adalah US 89 dekat Flagstaff, Arizona. Bila tengok nama jalan tu, Daniel dia tahu jalan tu. Jalan ni okey lah, tapi masalahnya jalan ni dia memang lengang, tak ada kenderaan, tak ada lampu jalan di sepanjang jalan ni dan tak ada stesen minyak. Itu yang paling bahaya. Jadi masa tu Daniel dia tengok jam tangan dia. Jam menunjukkan pukul 2.14 pagi. Daniel tak nak fikir banyak. Lantak lah, lalu jalan mana pun tak apa, janji sampai aja. Kemudian dia pejam mata dan dia sambung tidur. Lebih kurang 20 minit lepas tu, Daniel terjaga sekali lagi. Sebab dia perasan Peter dah perlahankan kenderaan, dah perlahankan kereta seolah-olah macam nak berhenti. Jadi Daniel dia celik mata, dia tanyalah, Peter, kenapa kau berhenti ni? Okey tak? Kereta rosak ke? Lepas tu, Peter masa tu dia dah berhentikan kereta dekat tepi jalan. Peter jawablah, tak, kereta okey je. Tu, cuba kau tengok tu. Daniel pun tengok ke arah di mana Peter tunjuk. Rupa-rupanya dekat depan diorang, agak jauh lah masa tu, dekat depan diorang nampak ada seorang lelaki berdiri tepi jalan. Ada kelibat seorang lelaki berdiri tepi jalan. Berdiri seorang-seorang dekat situ, tepi jalan yang gelap tu, highway, tak bawa apa-apa. Tak ada nampak beg ke dekat tangan, tak ada nampak handset dekat tangan ke, tak ada galas beg, tak ada. Dan berhampiran dekat kawasan lelaki tu, sekitar lelaki tu tak ada nampak kenderaan pun, tak ada nampak motor, tak ada nampak kereta. Memang sangat-sangat pelik pemandangan tu. Daripada mana datangnya lelaki ni? Sebab sepanjang-panjang jalan tadi memang tak ada sebuah kereta pun dekat jalan tu. Macam mana lelaki ni tiba-tiba boleh berdiri tepi jalan pula? Badan lelaki tu tinggi. Dia pakai jaket yang berwarna gelap. Yang buatkan makin pelik adalah waktu ketika tu lah. Dah pukul 2 pagi lebih, 2.30 pagi lebih kurang macam tu. Lelaki ni buat apa dekat tepi jalan seorang-seorang? Jadi masa tu Peter tanya Daniel,
weh macam mana kita nak pergi tanya tak dia, manalah tahu kalau dia perlukan pertolongan ke apa. Daniel pula masa tu memang dia perhati betul-betul lah lelaki ni dia langsung tak ada pergerakan, berdiri tegak aja menghadap jalan raya. Tangan dua-dua kiri kanan lurus saja macam tu, tegak macam orang berkawat. Memang sangat-sangat pelik perbuatan lelaki ni. Dia tak pandang ke arah kereta. Ke arah kereta yang dipandu Peter masa tu dia tak pandang pun, dia pandang jalan aja. Daniel masa tu dia rasa curiga dengan lelaki yang berdiri tepi jalan ni. Dia tengok macam lain macam aja. Jadi dia bagi tahu Peter, tak payah berhentilah, tak payah tolong dia lah, kita jalan aja. Jadi Peter pun dia mulalah memandu perlahan melepasi lelaki ni. Masa kereta tu lalu dekat depan lelaki ni, Daniel nampak muka lelaki tu. Kata Daniel, muka lelaki ni memang muka orang biasa je lah. Tapi yang peliknya, dia tak ada ekspresi muka. Nak kata sedih pun tak ada, nampak macam orang tengah ada masalah pun tak ada, orang stres. Dia tak ada muka orang stres, tak ada muka macam marah. Dia emotionless. Dia tak ada emosi pun muka dia tu. Bila kereta tu dah melepasi lelaki tu, Daniel tengok dekat side mirror, nampak lelaki tu toleh memandang ke arah kereta diorang yang lalu melepasi dia. Bila dah jauh meninggalkan lelaki yang berdiri tepi jalan tadi, Daniel sebenarnya ada juga berbelah bahagilah hati dia. Ada juga rasa bersalah lah sikit. Tapi Daniel dia pujuk sendiri hati dia. Tak apalah, mungkin orang tu ada niat tak elok, ataupun orang tak berapa betul. Orang ada masalah pemikiran ke apa kan. Macam tu lah fikir Daniel. Tapi Daniel masa tu dia tak tidur semula lah. Dia terus berjaga aja. Dipendekkan cerita, Daniel dan Peter berjaya tiba dekat Stadium Rose Bowl tu dekat California sekitar jam 1 tengah hari 17 Julai. Memang elok lah timing dia orang sampai tu. Keadaan dekat stadium masa tu memang sangat-sangat membingitkan telinga. Ramai sangat manusia. Kata Daniel, ada lebih kurang 94,000 pengunjung ataupun penyokong yang datang membanjiri stadium tu. Memang sangat-sangat gempak lah suasana dia. Memang sangat-sangat riuh. Penyokong Brazil cat muka ni, cat warna hijau, warna kuning. Penyokong Itali pula cat warna biru, warna putih. Ditambah pula dengan tiupan horn yang plastik tu kan. Kalau kita pergi stadium biasa memang ada horn ni, dia tiup. Memang riuh rendah, memang sangat-sangat orang kata meriah lah suasana dekat situ. Bila dia orang berada dalam situasi macam tu, situasi riuh rendah, suasana yang meriah macam tu, dia orang ni jadi lupa pasal kejadian awal pagi tadi. Dekat highway yang lengang tadi tu. Dia dah lupa pasal lelaki pelik yang berdiri tepi jalan. Jadi masa tu Peter dan juga Daniel ni masuk dalam stadium, bagi tiket dia. Lepas tu terus pergi cari seat lah. Cari tempat duduk yang diorang dah beli awal-awal tu. Jadi cari jumpalah tempat duduk yang diorang punya tiket ni. Tempat duduk diorang ni, si Daniel dan juga Peter ni adalah section 23 row F. Dan agak ke bawah diorang punya tempat duduk tu. Dekatlah dengan padang dan dia dekat tengah-tengah. Nak kata belah kanan sangat tidak, nak kata belah kiri sangat pun tidak. Memang sangat-sangat bagus untuk viewing. Maknanya kalau nak tengok perlawanan dekat situlah yang paling optimum lah. Boleh nampak jelas muka player ni, dekat boleh tengok. Jadi macam mana sebenarnya si Peter ni boleh dapat tempat duduk yang baik macam ni, yang sempurna macam ni? Sebenarnya macam yang diberitahu awal tadi, tiket tu abang dia punya sebenarnya. 2 tiket tu. Abang si Peter ni, dia adalah salah seorang yang terlibat dalam event tu. Jadi tim dia yang uruskan bahagian logistik untuk event final, perlawanan final Piala Dunia tu. Sebab itulah dengan mudahnya dia dapat tiket tempat duduk yang elok macam ni. Memang rezeki Daniel lah sebenarnya. Jadi bila player semua dah siap warm up apa semua kan, dah beratur nyanyi lagu kebangsaan negara masing-masing, mulalah kick off, sepak mula. Perlawanan masa tu final Piala Dunia 1994 antara Brazil dan juga Itali berlangsung dengan sangat meriah. Dengan sorakan penonton, permainan yang sangat sengit, antara salah satu match Piala Dunia yang paling intens, yang paling sengit adalah pada tahun tu 1994. Daniel dan juga Peter ni fokus sangat-sangat
menonton perlawanan tu. Tapi dalam perlawanan tu, daripada awal sampai habis 90 minit, tak ada sebarang gol dihasilkan. Kosong-kosong. Bila dah jadi macam tu, of course lah extra time. Tambah 15 minit, masih lagi tak ada sebarang jaringan. Bawa pula ke penentuan penalti. Dipendekkan cerita, sampailah tendangan yang terakhir. Player daripada Itali yang nak ambil tendangan penalti masa tu, Roberto Baggio, masa tu nak tendang. Kalau Baggio boleh skor penalti ni, bermakna Itali menang. Tapi kalau dia miss ataupun keeper Brazil dapat selamatkan, dapat save bola tu daripada masuk ke dalam gawang, bermakna Brazil menang. Lepas tu Baggio tendang, dia melepasi palang gol. Bermakna miss lah. Satu stadium bersorak masa tu sebab Brazil dah menang Piala Dunia 1994. Semua orang bersorak, termasuklah Daniel dan juga Peter. Sebab dia orang ni sama-sama menyokong Brazil. Walaupun dia bukan orang Brazil. Macam kita jugalah dekat Malaysia. Kita orang Malaysia. Tapi kita adalah sokong negara, certain negara lah. Negara kegemaran masing-masing lah. Dalam pertandingan Piala Dunia ni, samalah dengan dia orang ni. Jadi dipendekkan cerita, selesailah perlawanan tu. Bila dah habis perlawanan tu, masing-masing memang berebut-rebut nak keluar daripada stadium. Macam biasalah. Pada awalnya, si Peter dan juga Daniel ni, dia orang ni dekat aja berjalan tu. Tapi lama kelamaan dah berhimpit-himpit dengan orang ramai ni, dia orang dah berpisah jauh. Mula-mula Daniel masih nampak lagi bahagian belakang badan si Peter. Tapi lama-lama dah lost lah. Dah tak nampak dah ke mana Peter pergi. Tapi tak kisah sebenarnya. Sebab dia orang berdua ni, Peter dan juga Daniel ni, dah pakat awal-awal. Dah pesan sama sendirilah. Kita nanti kalau nak keluar daripada stadium, kalau berpisah, kita jumpa dekat kereta je, apa-apa hal. Sebenarnya Peter ni, dia parking kereta agak jauh daripada stadium tu. Sebab dah tak ada tempat parking yang kosong. Dia parking kereta, jarak dia dengan stadium lebih kurang suku batu. Memang agak jauh lah nak jalan kaki. Tapi tak apalah, dia orang akan jumpa dekat sana nanti, dekat kereta tu. Keadaan dekat stadium memang sangat-sangat sesak. Orang berebut-rebut nak keluar, berhimpit-himpit apa semua. Dalam keadaan yang bersesak-sesak tu, Daniel dia terperasan sesuatu. Dalam keramaian orang ni, orang bersesak-sesak ramai-ramai beratus-ratus orang ni, Daniel nampak ada seorang lelaki yang tak bergerak. Di kalangan orang ramai-ramai yang berebut-rebut nak keluar tu. Mula-mula tak nampak jelas. Tapi bila dah makin hampir, Daniel nampak orang tu. Orang tu tinggi, pakai jaket color gelap, berdiri tegak aja. Dia tak bergerak pun. Dia berdiri tegak aja. Orang ramai-ramai ni seolah-olah mengelak daripada terkena dia. Ini memang satu benda yang pelik. Sebab kalau kita dekat stadium kan, nak keluar stadium apa semua, orang tengah berhimpit-himpit ni nak keluar, tiba-tiba kita buat keras macam tu, berdiri tegak aja, tak nak bergerak. Memang kena makilah, memang kena tolak apa semua. Tapi lelaki ni tak ada orang marah, tak ada orang tolak pun dia. Dia berdiri tegak macam tu aja di keadaan apa? Dalam keadaan dekat sekeliling dia ramai orang ni. Memang satu benda yang pelik. Makin lama makin jelas Daniel nampak lelaki tu. Bila dah jelas macam tu, Daniel mula berdebar. Ini lelaki yang malam tadi ni. Lelaki yang berdiri tepi highway semalam. Memang tak salah lagi sebab dia punya ketinggian, dia punya pakaian tu. Tapi masih lagi tak sure sebab tak nampak muka lelaki ni. Dia nampak daripada belakang aja. Tiba-tiba lelaki ni dia pusing dan dia toleh. Bukan toleh memandang ke orang ramai-ramai ni, bukan toleh pandang ke arah exit sign tu, lambang exit dekat pintu gate tu, tapi memandang tepat ke arah Daniel. Memang pelik lah. Macam mana dia tahu Daniel ada dekat belakang dia? Padahal masa tu jarak antara dia dan juga lelaki ni lebih kurang 15 kaki. Bila bertentang mata tu memang sah lah. Memang lelaki tu. Sebab dia punya muka, Daniel memang tak dapat lupa muka lelaki tu. Muka yang emotionless, yang tak ada emosi. Tapi kali ni, lelaki tu dia tiba-tiba senyum. Daripada muka yang tak ada ekspresi, dia berubah kepada muka yang senyum. Tapi senyum dia bukanlah senyum yang ramah, bukanlah senyum macam orang gembira ke apa, tak ada. Senyuman dia adalah senyuman yang sinis, kata Daniel. Seolah-olah macam orang tu dia tahu rahsia kita. Senyuman sinis macam tu. Daniel punya terperanjat sampai dia terhenti langkah dia.
Bila Daniel ni berhenti dalam keadaan orang berpusu-pusu nak keluar macam tu, memang kena langgar lah daripada belakang. Terus kena maki, kena marah dia. Jadi Daniel dia toleh ke belakang, dia minta maaf dekat orang belakang dia. Sorry. Lepas tu dia terus berjalan. Bila dia terus berjalan, dia pandanglah balik ke depan, ke arah lelaki tadi. Lelaki tadi dah tak ada. Lelaki yang berdiri kaku tadi dah tak ada. Berpeluh-peluh Daniel masa tu. Dalam keadaan dia nak keluar daripada gate, dalam keadaan benda pelik ni terjadi, dalam keadaan dia flashback apa yang dia nampak semalam, orang berdiri tepi jalan, orang yang sama pula tiba-tiba ada dekat situ. Bermacam-macam benda bermain dekat fikiran dia. Jadi dipendekkan cerita, Daniel pun berjayalah keluar daripada stadium tu. Dia dah keluar daripada stadium tu, dia terus pergi dekat kereta lah. Sampai aja dekat kereta, memang Peter dah tunggu dekat situ. Jadi Peter ni, masa Daniel masuk dalam kereta, dia perasan muka kawan dia, si Daniel ni, nampak dalam keadaan yang ketakutan. Jadi Peter tanyalah, kau kenapa? Kau okey tak? Bila Peter tanya macam tu, Daniel ceritakan apa yang berlaku tadi. Tadi nak keluar daripada stadium ni, aku ada nampak lelaki yang berdiri tepi jalan semalam. Yang kita berhenti tengok dia tu. Lelaki tu ada kat stadium tadi. Aku nak keluar, aku nampak dia berdiri tadi. Peter terkejut dengar apa yang Daniel cerita. Tapi sebenarnya Peter ni dia ada cerita sendiri juga. Peter cerita pada Daniel, kau tahu tak semalam masa kau tidur semalam, aku drive semalam, aku terasa macam ada benda dah ikut kereta kita. Lama jugalah, lebih kurang dalam 40 batu macam tu. Aku rasa macam ada benda follow kereta kita. Tak tahulah benda apa, tapi aku tak bagi tahu kau, aku takut engkau takut. Dia bagi tahu macam tu. Jadi sebenarnya masing-masing ada pengalaman tersendiri. Bila Daniel dan juga Peter dah bersedia, dah ready, dah tenangkan diri apa semua, diorang pun mulalah bergerak balik ke Boston. Tapi kali ni diorang tak lalu dekat highway yang lama tu lah, highway yang tak ada orang lalu tu. Dia lalu dekat highway biasa, jalan biasa. Dipendekkan cerita, sampailah diorang dekat Boston. Si Daniel ni dia baliklah ke rumah dia. Dia nak turun daripada kereta, dia nampak isteri dia Sandra dah tunggu dekat depan pintu. Dan muka isteri dia Sandra ni nampak macam dalam keadaan yang risau ataupun takutkan sesuatu. Jadi sampai dekat depan Sandra, Daniel tanyalah, awak kenapa ni? Nampak macam takut aje. Lepas tu Sandra dia cerita pada Daniel, macam ni bang, semalam saya terjaga daripada tidur, nak pergi tandas. Dia pergi tandas, dia berjalan balik nak pergi kat katil dia lalu dekat tingkap bilik. Dia terperasan ada seseorang sedang berdiri dekat depan rumah. Sebab bilik dekat rumah si Daniel ni, bilik dia dengan wife dia master bedroom lah. Cermin tu menghadap halaman depan rumah. Lepas tu ada jalan ruang pejalan kaki lah dekat depan. Dekat ruang pejalan kaki itulah, dekat depan halaman tu, ada seseorang sedang berdiri, seorang lelaki. Daniel pun tanyalah, kenal tak lelaki tu? Siapa? Lepas tu Sandra cakap, tak kenal bang, tapi dia tinggi, dia pakai jaket warna gelap. Dia berdiri kaku aja. Memang lama dia berdiri dekat situ. Jadi Sandra ni, dia tak nak endahkan sangat lah. Dia pun baring, cuba nak tidur. Tapi beberapa minit lepas tu, dia masih lagi tak boleh tidur. Dia rasa tak sedap hati. Sebab dia ada anak perempuan. Anak perempuan yang masih lagi kecil lah. Sekolah rendah kan. Bila tak boleh nak tidur tu, beberapa minit lepas tu, Sandra ni dia bangun semula. Dia bangun semula daripada katil dia. Dia pergi dekat tingkap bilik dan dia tengok semula dekat mana lelaki tu berdiri tadi. Rumah dia 2 tingkat. Dia berada dekat tingkat yang tingkat 1 ni lah, tingkat atas ni. Bila Sandra tengok semula, lelaki tadi dah tak ada. Dah hilang. Jadi sebab itulah Sandra ni dia rasa takut sangat. Sandra kata dia nampak lelaki tu masa dia terbangun tu pukul 2 pagi lebih kurang 2:30 pagi macam tu. Waktu yang sama, Daniel dan juga Peter nampak ada orang berdiri tepi jalan, dekat highway yang kosong tu, highway yang tak ada orang lalu tu. Jadi adakah benda ni berhubung ataupun sebaliknya? Jadi itulah kisah misteri yang dialami oleh Daniel. Berlaku pada dia pada tahun 1994 masa dia pergi menonton perlawanan antara Brazil menentang Itali, final Piala Dunia 1994. Kisah yang kedua ni berlaku kepada Owen. Seorang lelaki bernama Owen.
Owen tinggal dekat England. Dia orang Inggeris lah. Owen ni dia tinggal dekat kawasan kampung orang putih. Kata Owen, kampung dia ni jenis memang betul-betul old school. Bangunan-bangunan dia bangunan lama, bangunan yang diperbuat daripada batu-batu besar tu. Dan dekat tengah-tengah kampung ada sungai yang mengalir. Kampung dia kecil aja. Bilangan penduduk lebih kurang tak sampai 400 orang lah. Dekat situ memang tak ada apa-apa kejadian yang luar biasa. Tak ada kes jenayah, tak ada kes yang pelik-pelik lah. Dan semua orang dekat situ mengenali antara satu sama lain. Family ni kenal family ni, kenal family ni. Kenal semua kejiranan. Baik yang tua maupun yang muda. Budak-budak apa semua, golongan dewasa, golongan tua. Semuanya saling mengenali. Sebab orang tak ramai kan. Kisah yang kedua ni berlaku pada tahun 2022. Masa tu Owen berusia 23 tahun. Owen ni dia macam orang lain juga. Dia bekerja, tapi yang istimewanya Owen ni, dia menganggotai satu kelab bola sepak. Kelab bola sepak tempatan. Tapi bukanlah kelab yang besar. Kelab biasa je. Maknanya kelab bola sepak amatur lah. Seperti mana yang kita tahulah. Pada tahun 2022, Piala Dunia diadakan di Qatar. Macam pemuda lain juga dekat England. Owen memang cukup fokus tengok perlawanan ataupun follow perlawanan, setiap perlawanan Piala Dunia. Terutama sekali bila England main lah. Memang tak pernah miss. Perkara misteri berlaku pada 13 hari bulan Disember 2022. Masa tu pasukan kebangsaan England memang dah kalah awal. Tak dapat nak bersaing dah dalam kejohanan Piala Dunia tu. Memang sedih jugalah bagi Owen. Tapi Owen tetap menonton, tetap follow setiap perlawanan lain Piala Dunia sebab masih lagi belum selesai. Masa perkara ni berlaku 13 Disember tu, malam Selasa, ada perlawanan antara Argentina menentang Croatia masa tu. Perlawanan tu berlangsung sekitar jam 7 malam waktu Qatar lah. Dekat England, sepak mula berlangsung pada jam 4 petang. Jadi masa tu memang Owen ni dah balik awal lah, lebih awal daripada biasa. Pukul 3.45 dia dah ada dekat rumah. Sebab pukul 4 petang akan berlangsung kick off, akan mula sepak mula lah, Argentina lawan Croatia. Sampai dekat rumah, Owen terus prepare apa yang perlu. Dia duduk dekat sofa dia, dah ada jajan apa semua, dia buka lah TV. Terus menontonlah perlawanan tu. Owen leka sangat menonton perlawanan tu. Sebab masa tu Argentina Messi main kan. Lionel Messi memang perform lah dalam perlawanan tu. Dan Argentina bila separuh masa, Argentina mendahului Croatia ni 2-0. Sebenarnya pada petang tu ataupun pada malam hari tu, Selasa tu, sekitar jam 6.30 petang, Owen ada training sebenarnya. Training dengan kelab bola sepak kampung dia tu lah. Kalau ikutkan 6.30 dia dah kena ada dekat padang. Sebab dia kena tolong dia punya coach lah, jurulatih dia. Tapi disebabkan Owen ni leka tengok perlawanan bola sepak tu, dia tak sedar. Bila dia tengok jam dah menunjukkan pukul 6.47 malam ataupun 6.47 petang lah. Tapi dekat sana malam awal. Bila dah sedar macam tu, dah lewat macam tu, Owen ni bergegas. Dia pergi ambil apa yang patut dia ambil, beg dia, kasut dia, botol air apa semua. Dia pakai dia punya sweater tebal tu, terus keluar daripada rumah. Keluar memang dah gelap. Sebab Owen cakap dekat tempat dia tu, nama tempat dia adalah Yorkshire. Nama tempat dia Yorkshire. Bulan Disember dekat situ, dekat Yorkshire tu, matahari tenggelam ataupun sunset berlaku sekitar jam 3.30 petang. Matahari dah tenggelam 3.30 petang. Maknanya pukul 6 lebih ni memang dah gelap lah. Ditambah pula cuaca yang sangat sejuk pada bulan Disember tu. Kata orang dia punya sejuk tu sampai tahap malas nak keluar rumah lah. Tapi apakan daya kan, ada training, terpaksalah dia keluar. Dia kena tolong coach dia. Memandangkan dia dah lewat, Owen ni dia kenalah lalu dekat jalan shortcut. Sebab nak pergi ke training ground ni, padang latihan ni, kalau lalu jalan biasa memang agak jauh. Sebab jarak antara rumah dia nak ke padang bola ni lebih kurang 1,5 batu. Memang agak jauh lah. Jadi masa tu disebabkan lewat, terpaksalah si Owen ni lalu jalan shortcut. Jalan shortcut daripada rumah dia nak ke padang bola ni, dia kena lalu dekat satu jalan yang dikenali sebagai Dalby Edge. Jalan ni dia sebenarnya berada dekat satu kawasan hutan kecil. Dia adalah lanjutan daripada hutan yang tebal dekat situlah.
Ujung-ujung hutan dah kata orang. Tapi pokok-pokok dekat kiri kanan ni memang masih lagi tebal lah. Tapi walaupun jalan shortcut ni berada di kawasan hutan, jalan dia memang elok orang buat. Sebab memang waktu siang ramai lalu dekat situ, tapi waktu malam orang tak lalu dekat situ. Kata Owen, jalan tu adalah jalan jenis yang berbatu-batu kecil tu. Macam batu-batu orang buat dekat laman rumah tu kan. Dia batu-batu kecil macam tu lah, memanjang dengan jarak lebih kurang 200 meter. Jalan dia singkat aje, tapi jalan tu memang sangat-sangat gelap. Sebenarnya Owen dah banyak kali lalu dekat situ. Pergi dekat Padang, untuk pergi dekat Padang, balik daripada Padang. Tapi semuanya waktu siang lah. Waktu malam belum pernah sekali pun dia lalu dekat situ. Tapi dah terpaksa dia kena lalu jugalah jalan tu malam tu. Owen mula berjalan kaki menuju ke arah jalan singkat tu, dekat Delby Edge tu. Sampai dekat jalan masuk, dah pukul 7 malam. Si Owen ni dia keluarkan handset daripada poket dia. Dia mesej dia punya jurulatih, coach dia tu. Coach, saya dah terlewat ni. Saya lewat sikit sampai dekat Padang lah. Saya baru sampai dekat Delby Edge. Dah siap hantar mesej. Dia letak semula handset dia dalam poket. Owen mula berjalan masuk ke dalam jalan melalui jalan Delby Edge tu lah, jalan shortcut tu. Lebih kurang 50 meter lepas dia melangkah masuk jalan tu, berjalan dalam jalan Delby Edge tu, langkah Owen terhenti. Sebabnya dia ada ternampak sesuatu dekat depan dia. Jarak dia dengan benda tu agak jauh, tapi boleh nampak lah ada satu benda yang sedang duduk dekat tengah-tengah jalan Delby Edge tu. Owen tak pasti benda ni benda apa, tapi nampak benda tu rendah lah. Owen fikir mungkin benda ni adalah seekor rusa. Rusa yang sedang duduk dekat tengah-tengah jalan. Sebab nampak hitam aja, belonggok macam tu, satu ketul macam tu. Tapi benda ni dia bergerak-gerak. Jadi Owen fikir, bukan rusa ni. Mula-mula Owen fikir rusa tu sebab ada yang pernah nampak kelibat rusa dekat situ. Sebab kawasan hutan kan. Jadi pernah jugalah orang nampak kelibat rusa dekat situ. Tapi bila Owen tengok betul-betul, ini bukan rusa ni, cara dia bergerak lain. Jadi Owen dia keluarkan balik handset yang dia letak dalam poket tadi. Dia nyalakan lampu suluh yang ada pada handset dia. Masa tu bateri handset Owen 9%. Dah kurang lah bateri dia. Tapi sebab nak suluh benda ni, nak pastikan benda ni benda apa, Owen terpaksalah nyalakan lampu dia, lampu handset dia suluh. Bila suluh, barulah nampak rupanya bukan rusa. Apa yang ada dekat depan dia sekarang ni adalah seorang lelaki yang sedang duduk bersila dekat atas jalan, betul-betul dekat tengah-tengah jalan Delby Edge tu. Jalan dekat Delby Edge ni dia tak besar, dia kecil aja, ruang perjalanan kaki. Bila dah nampak lelaki ni duduk macam tu, terdetik jugalah dalam hati si Owen ni, kenapa pula berada ni? Apa yang tak kena duduk dekat sini malam-malam macam ni? Dalam gelap seorang-seorang kan? Pelik lah. Masa tu Owen dia tak adalah rasa takut lagi. Dia cuma confused saja. Jadi Owen ni dia melangkah menghampiri lelaki tu. Bila Owen sampai dekat depan lelaki ni, barulah Owen dapat melihat dengan lebih jelas. Rupanya lelaki yang sedang duduk dekat tengah-tengah jalan Delby Edge ni adalah seorang lelaki tua. Sebab nampaklah kulit dia macam dah berkedut. Lepas tu nampak rambut dia dah macam kelabu-kelabu, macam dah uban penuh dekat kepala. Bila tengok lelaki tua ni duduk dekat atas jalan macam tu, terdetik dalam hati Owen, boleh jadi pakcik ni mungkin cedera ke apa, sebab tu dia duduk macam ni. Mungkin dah penat berjalan ke apa kan. Dia duduk rehat dekat sini. Jadi Owen ni tanyalah pakcik ni, pakcik okey ke tak? Ada perlu bantuan saya ke? Pakcik sakit ke? Owen tanya macam tu. Owen kesian tengok pakcik ni. Sebab pakcik ni dia pakai kasut boot. Dan kasut boot dia tu penuh dengan lumpur. Tiba-tiba lelaki tua ni dia dongak ke atas, pandang ke arah Owen. Lelaki ni senyum. Tapi senyuman dia tu bukanlah senyuman yang macam ramah lah. Bukan senyuman yang macam mesra. Bukan senyuman gembira. Senyuman dia tu seolah-olah dipaksa untuk senyum. Owen dah mula menggelabah. Owen perhatikan betul lelaki tua ni. Mata lelaki tua ni, mula-mula Owen ingat perhatikan dia lah. Rupa-rupanya mata lelaki ni tak pandang dia, tapi sebaliknya pandang ke arah sisi dia, seolah-olah ada orang berdiri dekat belakang dia. Jadi Owen pun tolehlah.
Owen toleh belakang. Owen tengok tak ada orang pun dekat belakang dia. Jadi Owen toleh balik ke depan. Bila Owen toleh balik ke depan, dia tengok lelaki tua tadi dah berdiri tercegat dekat depan dia. Terperanjatlah Owen bila masa pula lelaki ni berdiri. Sebab dia toleh belakang sekejap je tadi. Dia tengok tak ada orang, dia toleh balik ke depan. Tiba-tiba Owen tengok mulut lelaki tua ni bergerak, seolah-olah cakap sesuatu. Tapi tak berapa dengar apa yang dia cakap. Jadi Owen ni tanya sekali lagi, "Pakcik cakap apa? Saya tak dengar lah." Lelaki ni ulang sekali lagi apa yang disebut tadi. Bila Owen dengar lelaki ni seolah-olah sebut macam ni, "Kenapa kau tak tengok sampai habis tadi?" Macam tu je lelaki ni cakap. Bila Owen fikir balik, apa benda pakcik ni cakap? Kenapa tak tengok sampai habis? Perlawanan bola ke apa? Jadi Owen memang dia fikir maksud lelaki ni adalah kenapa tak tengok bola tadi sampai habis. Sebab dia dekat rumah tadi baru separuh masa pertama. Dia tak tengok separuh masa kedua tadi sebab dah lewat kan. Bila cakap macam tu, Owen tak sempat nak tanya apa-apa. Lelaki tua ni dia pusing ke tepi dan dia terus berjalan masuk ke dalam hutan. Terus hilang daripada pandangan. Owen masa tu sebenarnya dah ketakutan. Jadi dia terus berlari sampailah dia tiba dekat padang tu, dekat padang latihan, padang bola tu. Tercungap-cungap nafas Owen. Dia berlari. Tak toleh belakang dia terus berlari. Owen tak ada cerita pada sesiapa pun pasal perkara ni. Jadi dipendekkan cerita, bila dah selesai sesi training pada malam tu, Owen dia balik dengan orang lah. Dia tak balik paling akhir sekali. Sampai ke sudah, Owen tak lalu dekat Del Beach ni pada waktu malam. Seorang-seorang. Waktu siang dia lalu lah, tapi malam memang dia tak akan lalu dekat situ. Kata Owen, dia tak pernah jumpa pun lelaki tua ni. Tak pernah nampak. Dan bila dia tanya orang sekeliling, ada tak orang tua tak betul ke tinggal kat kampung kita ni, masing-masing cakap tak ada. Macam yang saya cerita awal tadi lah, kampung tu kecil aja. Masing-masing mengenali. Family ni kenal family ni, semua orang kenal antara satu sama lain. Tapi Owen tak kenal lelaki ni, tak pernah jumpa pun lelaki ni seumur hidup. Cuma sekali tu je lah dia jumpa. Kata Owen, apa yang buatkan dia rasa seram tu, yelah lelaki ni cara dia senyum apa semua tu memang seram. Tapi yang paling seram bagi Owen adalah macam mana lelaki ni tahu dia tengok bola tak habis. Sedangkan pada petang tu dia dekat rumah seorang-seorang aja. Tingkap semuanya ada langsir tutup penuh. Macam mana lelaki ni tahu dia tengok bola tak habis petang tadi? Itulah kisah yang terjadi kepada Owen pada tahun 2022 dekat England. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.